Berita boom hari ini. Penyanyi dan aktivis kemanusiaan Hazwani Helmi tampil menjelaskan isu penggunaan telefon iPhone ketika malam kemuncak anugerah bintang popular ke-37 ABP 37. Klip video dia menggunakan jenama dikaitkan dengan kekejaman Israel itu mengundang kecaman. Hazwani menegaskan bahawa telefon itu bukan dibeli atau ditaja. Sebaliknya, ia merupakan hadiah daripada seseorang. Dia menjelaskan tujuan menggunakan telefon tersebut adalah untuk meraikan majlis berkenaan. Untuk rekod, Hazwani antara individu yang sering memperjuangkan isu Palestin dan baru-baru ini mengikuti Global Sumut Flotilla yang berlayar ke Gaza untuk misi kemanusiaan. Tambahnya, jika terdapat perisian yang setanding, dia lebih mengutamakan produk tempatan. Hazwani menutup penjelasan dengan memohon maaf atas kehilafannya dan berharap isu itu tidak terus dipanjangkan.